Assalamualaikum dan selamat kembali di channel Eat Shovel. Dan sekarang saya akan bermain game Fish Eat. Dan saya dah lama dah tak upload dikarenakan banyak kerja yang harus saya buat. Dan saya main game Fish Eat ni memang sangat lag lah. Okay, dah pakai low grafik saya. Dan jadi tanpa membuang masa, langsung kita mula. Ni saya baru main berapa minit. Ini baru guna 2 kali. Dan jadi tak apa, jom kita mancing ikannya. Langsung ke paling atas, perfect. Kita push ikan herring fish. Cuba paling jauh sikit. Okey, alah. Kenapa tak paling jauh ni? 22 juga. Clownfish, tak apa. Nak jual dulu. Ni malas lah. Tapi tak tahu macam mana nak beli bot ni. Shell all. Dah. Sini kot. Billy Bob Shop. Macam mana nak beli bot guys? Bot saya tak kerti nak beli. Ni bot shop. View bot. Wah. Ada kat Yak. Nanti ibu nak beli lah. Tapi beli yang ni dulu lah. Duit tak cukup Dah. Aku nak bergadang dulu. Okay. Ni kita akan stop. Mancing je lah. Ni mungkin dapat banyak ikan ni. Tap. Wow guys, saya dapat shell. Uish, itu ni. Dua ni. Saya kebanyakan dapat okey je. Okey. Dan duit satu. Now. Amazing. Boleh lah, agak-agak dah pick up banyak lah. White tang. Amazing lagi. Uish, ikan mantap ni. Perfect. Makin lama makin susah nak tangkap ni. Okay, dah tak apa. Jom kita jual dulu. Ikan dah banyak ni. Cuba jual dulu. Oh, duit saya dah ada 317. Tapi tak apa, kita akan jual dulu. Sell. Yes. Ini dapat mission ni macam mana? Nak dapat uncommon fish. Tak apa. Dia beli bot dia. Ni. Kita spawn dia. Okay, jom kita pergi ke mana yang okey. Kohana je lah. Wuish.
Banyak ni. Pergi ke Kohana. Kohana je yang dekat kat sini. Weh, lembat weh. Ini saya bawa paksa kalau ada jam kat sini. Ni dah apa? Ni kan saya pun tak banyak sangat. Dia dah sampai dah. Kena tekan spam dia. Susah weh nak spam. Okay, dah sampai dah. Okay, dah dekat Kohana. Ui, kat sini untung ni kerja. Beli kat sini. Kita cuba mancing dulu. Apa kot ni dulu. Ni susah. Ish. Ikan apa? Tempat spot ni. Okay guys. Dah banyak ah. Tapi ini kenapa dia kosong balik ni Ni apa? Rasanya itulah kot. Jom kita jual dulu. Kita jual dulu. Lepas kita beli mancingnya baru. Ya. Tinggot chop. Oh dah tak cukup weh. Apa kita cari ikan kuat dulu. Rasa nak cari lak weh. Laki ni tak ada. Dia tak apa. Kita pilih yang perfect. Agak dapat dengan amazing lah. Saya harus dapat ikan yang banyak. Ui, question dapat catch 10 fish. Tapi macam mana nak claim? Alah. Mana nak kena pergi sana balik. Masih dapat yang sama je kan. Rasanya untung kita jual ni. Oh ni ada index je. Ikan paling mahal yang aku dapat. Show all. Cuma ni je lah. Hidden fish. Paling banyak dapat azuri ni. Kan. Jennifer. Boleh lah. Sell all. Baik, enjoy kat sana je. Kita mancing kat sana. Kat sini tak perfect.
Sana. Making quiz. Gosh. Kita kena pergi. Jom. Ya. Kita akan pergi dulu. Okay guys. Kalau korang, okay guys, kalau korang nampak saya live streaming dekat TikTok, korang harus masuk di dalam live saya. Saya akan live Subway Surfers. Sebenarnya saya nak Roblox, nak live streaming Roblox, tapi iPhone kentang sangat, jadi mampu Subway Surfers je. Okay, kita sampai Fisherman Island. Ini je saya mampu dah. Kena mancing kat sini juga ke? Anjay, amazing. Wet tank. Wish, memang sini tempat perfect buy. Wih, hearing fish. Untung aku kerja ni. Perfect. Seashell. Wish. Fisher. Wish, untung ni. Oh, yang paling mahal goldfish. Dapatlah goldfish ni. Okay, saya harus tanya dekat talk to the lava fisherman. Nak pergi sana pula. Allah. Stress bye. Lepas jom kita pergi sana dulu. Wait guys, saya harus visit Kohana Volcano. Weh, stress macam ni. Nak macam mana? Juga pemula. Jadi tak apalah, redor je lah. Storm event has started. Wish, masih untung ni. Sekejap, cuba mancing kat tengah laut ni. Untung ke tak? Jom kita fish dulu. Boost. Perfect. Kita dapat. Scott Angeles. Alah. Common juga. Sekejap, apa tu tadi? Sekejap. Item. Angelfish. Angeles. Lepas jom kita sambung perjalanan menuju ke Kohana. Jauh. Okay, kita sampai ke Kohana. Ni kita lompat. Kita langsung pergi je. Wih, jauhnya. Macam mana ni? Hari ni dah hari Jumaat dah ni. Dah planning nak pergi solat Jumaat. Cak, ni macam mana nak naik ke atas ni? Tak ada jalan shortcut ke? Ni macam jalan shortcut.
Dulu saya pernah main fish. Game fish. Lepas tu beralih ke fish eat. Ya Allah. Memang kena pergi volcano dulu ni. Shortcut. Bagi shortcut. Yes. Weh, masih jauh lagi. Kena duduk atas. Dia takut masuk dalam ni pula. Jap. Kat dalam ni. Uyo, gila ke? Bagus. Mati. Dah tak boleh teleport. Kat sini boleh teleport ke? Kalau boleh teleport, boleh. Senang hati kalau tu. Boleh teleport. Ini tak boleh teleport, kena pergi sendiri. Malas lah macam ni. Tak apa, boleh buat lagu. Dah stres. Mati dalam lava. Itu tak cukup pula. Malas nak shell. Tapi tak apa. Shell juga lah. Tak boleh buat baru. Daripada tak ada duit, nak beli buat baru. Ya. Dah. Ni lagi laju lah. 10 PM. Sementara tu tengok lah boleh teleport kat sini ke. Tak boleh. Maksudnya yang Kohana ni bawah lagi lah. Kita langsung pergi yang paling bagus ni. Kohana Volcano. Jap. Macam ada perfect spot sini. Tak. Kena atas gunung. Weh, cepatlah. Tak ada masa dah ni. Malas macam ni. Dah tak boleh teleport. Masa mati. Terus macam ni. Bang, pakai baju Melayu. Dah. Saatnya. Dah satu. Dah. Nak tengok. Duit dah sikit. Macam 100 je. 150. Sekejap, aku dapat lava kot.
Tak apa. Ada ni sudah dah relax. Berselet. Beslet. Tak tahu macam mana nak dia. Wih, banyak kan. 3 kilo. Patutlah budak mampus lah. No fishing zone. Asal dah pakai sama je. Kau baik mancing kat bawah je. Sanulia. Oh. Sama baik gaya.